Segregasi datang gegarkan blockchain. Ini evolution of money. Mr. Crypto bimbing pelaburan anda okay. Jom labur crypto jadi mahir. Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, NFT atau crypto, semua to the moon. Duit baru, era web 2.0. Kembangkan investment level international. Semua hujung jari jadi semua on the go. Kena trust the process kerana semua possible. Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, NFT atau crypto, semua to the moon. NFT atau crypto, semua to the moon. Semua to the moon. Mr. Crypto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Alhamdulillah. Hari ini kita bersiaran kembali dalam sesi Crypto Talk yang saya bawakan khas buat anda setiap hari Isnin malam. Alhamdulillah, selama berapa bulan 6 bulan saya rasa kita dah stop sesi Crypto Talk, dan apabila saya tengok balik masa yang saya ada, jadual yang saya ada, saya nampak dan Crypto Talk ini yang memberi manfaat. Betul ke? Ada yang belajar sesuatu pada sesi Crypto Talk ini yang kita dah buat sebenarnya dah lama dah. Okey, cuma kita start balik buat untuk kali ni. Okey, so kita nak tengok sebenarnya apa sesi Crypto Talk ni. Okey, kita nak tengok bagaimana keadaan pasaran. Apa yang berlaku dalam pasaran? Okey, apa news yang ada? Apa sentimen yang ada yang mempengaruhi harga pasaran? So, benda-benda yang macam inilah kita nak lihat. Supaya sebagai seorang pelabur, sebagai seorang pedagang, dia boleh aware. Dia boleh alert dengan apa yang berlaku. Sebab hari ni, banyak perkara, banyak isu yang berlaku dekat luar sana. Tapi isu yang mana yang memberi kesan pada pasaran? Berita yang mana yang bagi kesan pada pasaran? Apa sentimen yang ada dekat luar sana yang mempengaruhi pasaran? So before saya nak teruskan sesi pada malam ini, saya nak tengok you all yang tengah ada dalam live saya. Boleh dengar dengan jelas? Cuba komen sikit. Okey, cuba tekan love banyak-banyak ataupun boleh nampak saya dengan jelas. Okey, saya nak tengok komen you all supaya saya tahu live ini berjalan smooth. Okey, dan saya juga minta you all yang ada dalam sesi live saya pada malam ni, jangan lupa. Jangan lupa apa? Jangan lupa tekan butang share. Okey, moga lebih ramai lagi orang dapat manfaat dekat luar sana. Moga lebih ramai lagi. Okey, dengan asbab you share sesi live pada malam ni, you boleh selamatkan seseorang daripada terlibat dengan benda yang tak betul. Selamatkan duit orang daripada hangus di tempat yang tidak betul. So, Alhamdulillah kita tak tahu sebab kita buat kebaikan kita hari ni, kita boleh dapat untung dengan senang dalam pelaburan kripto, dapat faham dengan senang. So, before saya nak teruskan, saya nak tunggu lagi beberapa lagi yang ini akan mengambil masa plus minus 30 minit. Okey, insya-Allah dengan 30 minit ini
saya pasti dan saya sangat yakin yang you all akan belajar benda yang sangat penting, okey, tentang pasaran. So, sebagai seorang pedagang mahupun sebagai seorang pelabur, tak kira lah anda pelabur ataupun pedagang, you kena aware. Kenapa you kena aware dengan apa yang berlaku? Sebab apabila you aware dengan apa yang berlaku, you akan buat keputusan yang lebih bijak. Apabila you buat keputusan yang lebih bijak, you akan mengurangkan risiko you dalam pasaran. Sebab apabila kita terjebak dengan pelaburan, semestinya pelaburan yang kita buat itu, kita akan berhadapan dengan risiko. Okey? Tapi risiko itu kita tidak boleh elak. Tapi macam mana risiko itu kita nak kurangkan, nak minimumkan. Dengan apa? Dengan kita aware apa yang berlaku dekat luar sana. Kita tahu sebagai contoh keadaan dekat luar sana tak bagus, tak baik. So apabila kita tahu keadaan dekat luar sana tak bagus, tak baik, kalau kita ada duit sebagai contoh 10,000 ataupun 5,000 lah, ataupun 3,000. Keadaan tak baik, tapi daripada segi analisa, kita nampak ada peluang. Daripada segi apa yang kita lihat, oh bolehlah cantik ada signal. Tapi kita tak dapat lihat dengan baik, kita dapat kurangkan risiko apabila kita tahu apa yang berlaku dan kita masuk dalam kuantiti yang sedikit. So kita taklah letakkan semua duit kita. Kita tak all in. Sebab apabila kita tak tahu apa yang berlaku dekat luar sana dan kita all in duit kita, itu yang menyebabkan risiko tinggi. Apa pun analisa dari segi teknikal, dari segi pergerakan harga yang akan bagi signal kita nak jual. Dekat situlah, walaupun ada signal, tapi sekiranya sentimen tak bagus dekat luar sana, sentimen kurang baik, orang panik, whatever technical yang cantik pun dia boleh fail. Itu you kena admit. Okay, secantik macam mana pun technical, you kena admit. Walaupun cantik, sentimen tak best, sebab itulah dia tak boleh pergi lebih jauh. Sebab itu dalam ruang lingkup ilmu dunia pelaburan ini, dia ada banyak segmen. Macam mana kita nak tengok segmen-segmen ini dapat bantu kita supaya kita buat keputusan yang lebih tepat. Itu yang penting. Okay, dan saya tak nampak lagi share yang agak tinggi. Before saya nak start, kita ada lebih kurang 100 orang pada malam ni. Cuba tekan tab, okay, tekan love banyak-banyak, komen dan share. InsyaAllah saya akan mula sebentar lagi. Okay, jom kita tengok. Okay. Tekanlah share bagi saya semangat sikit nak cakap. Okay, tekan share, komen. Saya nak tengok je apa yang berlaku kat you all. Okay, good. Thank you so much. So pada malam ini saya akan sentuh beberapa perkara. Okay, saya akan sentuh beberapa aspek. Okay, aspek apa yang mana kita dapat lihat. Okay, apa yang berlaku. Okay, adakah geopolitik tension yang berlaku dekat luar sana, peperangan yang berlaku dekat luar sana bagi kesan ataupun tidak. Itu sangat penting. Okay, so kita nak tengok adakah kita go satu persatu sekejap lagi. Okay, so before that, share tak cukup lagi 30, saya tak naklah share lagi. Okay. Bagilah cukup banyak sikit share pun semangat nak share. Okay. Okay. Jom. Dah semakin tinggi dah share. Thank you so much. Okay, pada siapa yang share sesi pada malam ni. Moga anda mendapat rezeki yang melimpah ruah. InsyaAllah. Okay. So tuan-tuan. Pertama. Okay. Tentang news yang ada dekat luar sana. Apa news yang ada dekat luar sana? Terutamanya terhadap dua coin. Ataupun dua kripto. Apa dua kripto yang saya maksudkan ini adalah dua kripto yang namanya XRP dan juga Solana. Okey, dua aset ini sebenarnya mendapat perhatian yang sangat positif daripada institutional. Okey, so dua aset ini menjadi fokus utama. Okey, so ini news yang ada dekat luar sana yang kita kena tahu. Bermaksud institusi ataupun syarikat-syarikat besar
syarikat-syarikat pelaburan yang ada dekat luar sana, tuan-tuan, dia melihat selain daripada Bitcoin, selain daripada Ethereum, aset apa yang dia orang lihat lagi? SRP dan Solana. Maksud benda ni kita kena tahu lah, oh, mungkin ada potential. Dan penganalisa juga memberitahu yang mana XRP dijangka cecah $5 dan Solana dijangka cecah $300 untuk penghujung tahun 2025. So inilah news yang ada dekat luar sana supaya kita tahu, kita aware. Oh, okay. Itulah macam mana, aku kena adalah dalam portfolio benda ni sebab syarikat besar, institusi dekat luar sana dah looking forward. Ini satu peluang yang ada, satu perkara yang baik, satu perkara yang bagus untuk kita lihat adakah perlu benda ni dalam portfolio kita. Itu benda yang penting kita tahu tentang news. Supaya kita tahu tindakan apa yang kita nak buat. Next, seterusnya. Okay, syarikat-syarikat yang ada dekat luar sana juga melihat Bitcoin untuk ditambah dalam portfolio pelaburan. Ini sangat bagus. Sehingga 61 syarikat, okay, yang bukan terlibat dalam kripto tapi melihat untuk melabur dan membeli Bitcoin. Ini satu news yang sangat baik, satu news yang sangat positif. Okey, sebab apa? Apabila mereka melihat contoh yang dibuat ataupun dia orang melihat kepada syarikat yang namanya MicroStrategy ataupun nama barunya adalah strategi B, okey, bagaimana syarikat ini membeli dan menambah Bitcoin almost setiap bulan, never miss. So dengan successful story yang dibawakan oleh MicroStrategy ini yang membuatkan syarikat-syarikat lain juga mengikut jejak untuk membeli Bitcoin, untuk menambah Bitcoin, untuk letakkan Bitcoin dalam portfolio pelaburan syarikat mereka. So ini satu perkara yang baik. Kenapa saya kata satu perkara yang baik? Sebab news-news ini secara tidak langsung kita boleh tengok daripada segi expect adoption, daripada segi expect penerimaan Bitcoin di luar sana. Apabila penerimaan itu semakin meluas, penerimaan itu semakin membesar, ini sedikit sebanyak menambah keyakinan, lebih ramai orang yakin, lebih ramai orang beli. Bukankah ini satu perkara yang ada demand? Apabila ada demand yang besar dekat luar sana, dan itulah yang boleh push harga pergi lebih jauh. Apabila kita sebut tentang pelaburan, kita sebut tentang Bitcoin, kita sebut tentang crypto, it's about supply and demand. Harga boleh pergi lebih jauh disebabkan oleh ada demand. Dan demand itu perlu dibina. Trust perlu ada. So apabila kita dapat lihat news-news yang ada dekat luar sana, ini yang sedikit sebanyak build the trust, build the confidence untuk orang letak duit dalam dunia pelaburan Bitcoin dan juga crypto. Dan next, apa news yang ada dekat luar sana? Isu peperangan, geopolitical yang berlaku. Okay, yang kita dapat lihat hari demi hari keadaan semakin meruncing. Tuan-tuan, pelaburan Bitcoin, pasaran Bitcoin terutamanya, okay, dan juga pasaran kripto secara tidak langsung terkesan dengan apa yang berlaku dekat luar sana. Ia bukan satu kesan secara langsung tapi tidak langsung. Apa kena peperangan dengan Bitcoin? Tak ada kena-mengena pun. Tapi berlakunya short term volatility. Volatility bermaksud keadaan pergerakan harga yang sangat volatile. Sebab apa? Disebabkan oleh orang panik. Apabila orang panik, orang akan jual pegangan pelaburan mereka. Sebab apa dia jual? Sebab dia tak tahu apa yang akan berlaku esok lusa. Adakah akan ada campur tangan kuasa-kuasa besar lain? Adakah keadaan ini akan lebih, orang kata apa, serius? Tuan-tuan, benda ni kita tak boleh leka. Sebab itu perlunya kita tahu apa yang berlaku supaya kita
a land. Sebab pelaburan memang ada risiko, tapi orang yang ada ilmu akan menguruskan risiko itu dengan baik. Dengan tahu apa yang berlaku. Okey, itu sedikit sebanyak apa yang berlaku, news yang ada dekat luar sana yang memberi kesan kepada pasaran Bitcoin dan juga pasaran kripto. Okey, next. Okey, kita nak melihat itulah sentimen yang ada dekat luar sana. So, apa yang kita boleh lihat daripada news yang ada, ini semua bersifat sementara. Okey, apa yang saya boleh cakap pada malam ini dengan news yang ada, yang mempengaruhi sentimen yang ada, yang berlaku sekarang, is a just short term sentiment. Short term sentiment bermaksud penurunan yang berlaku adalah dalam tempoh jangka masa singkat. Dan kita tengok balik, ada good news berkenaan dengan syarikat-syarikat dekat luar sana mula looking forward untuk letak Bitcoin dalam portfolio. Kita pun tahu juga dekat luar sana ada news berkenaan dengan syarikat-syarikat looking forward untuk SLP dan Solana selepas Bitcoin. This is a good news. Tapi apabila ada satu bad news, peperangan yang berlaku ini membuatkan harga pasaran kripto itu sedikit tidak rancak, dia sedikit, saya tak nak kata lemau, tapi keadaan pasaran itu agak sedikit tenang. Sebab people, orang dekat luar sana, okay, apabila benda itu dah berlarutan untuk beberapa hari, orang cakap dalam bahasa yang mudah, market dah absorb apa yang berlaku. Market dah absorb apa yang berlaku. So bagi saya, kita nak melihat, nak beli aset ini ketika harganya tengah murah macam ni lah. Bukan harga tengah mahal. Kita tak mau beli aset dekat harga tengah mahal. That's not the way untuk you invest dalam dunia pelaburan aset digital. Itu bukan cerita dia. Cerita dia macam mana kita nak beli aset itu dengan harga yang lebih murah, dengan harga yang lebih best, iaitu di bawah. Murah tidak bermaksud timingnya cantik, tapi bagaimana kita nak mencari timing yang betul. So tuan-tuan, before saya nak masuk the next segment untuk malam ni berkenaan dengan pergerakan carta, apa yang saya lihat terhadap pergerakan harga Bitcoin, saya nak tengok komen mana you all. Cuba tekan love banyak sikit, letak semangat korang. Saya je duk bersemangat dari tadi lagi. Duk terjerit sana, terjerit sini. Korang mana korang? Okey, dengan share-nya tak banyak, cuba teringankan tangan tekan butang share. Tolong saya malam ni. Kata nak sesi Crypto Talk. Dah buat tak ramai pula like dan share. Macam mana tu? Ada 120 orang. Like ada 69 je. Tak cecah 100. Saya nak masuk kepada pergerakan harga iaitu pasaran Bitcoin. Tak cukup komen, tak cukup share, saya tak nak masuk. Thank you kepada yang dah share. Thank you so much. Semoga anda diperbanyakkan rezeki. Semoga kefahaman adalah dunia pelaburan ini cepat faham. Okay, mudah untuk anda buat keputusan insyaAllah. Baru naik, baru sedap mata sikit tengok. Okay. Tapi tak naik banyak. Saya tak tahu kenapa. Okay. So tuan-tuan, next. Okay. Apa lagi saya nak bercakap dengan you all tonight? Okay, benda yang sangat penting untuk kita tahu sebagai seorang pedagang dan juga sebagai seorang pelabur. Okay, so kita tengok ni tuan-tuan. Apa yang saya nak share dekat sini juga adalah, ni. Tuan-tuan, secara keseluruhan pasaran kripto, okay, as at now, kita berada di dalam lingkungan 3.46 trilion dolar market. Okay, 3.46 trilion dolar market. Okay, ini jumlah market cap untuk pasaran kripto, dan kita juga dapat lihat jumlah dagangan dalam tempoh masa 24 jam juga di sekitar 87 bilion 305,719,337 dolar.
Okey, ini jumlah volume didagangkan, okey, untuk keseluruhan pasaran kripto. Dan kita juga dapat lihat dekat sini, okey, yang mana jumlah keseluruhan pasaran ini didominasi oleh Bitcoin sebanyak 61.3% dan diikuti aset kedua terbesar selepas Bitcoin adalah Ethereum sebanyak 9.13%. Okay, so apa pun kita dapat lihat apabila pasaran ini didominasi oleh Bitcoin, inilah kita dapat lihat apabila Bitcoin naik, kita dapat lihat pasaran meriah. Apabila Bitcoin turun, pasaran kurang ataupun sedikit ataupun tak begitu meriah. Okay, so ya, apabila dominan ini dia menunjukkan kalau Bitcoin cantik-cantik. Okay, so Bitcoin kurang menarik, kurang menarik. Okay, next kita masuk kepada senarai aset di dunia. Okay, so senarai aset di dunia untuk hari ini kita dapat lihat Bitcoin masih lagi di tangga yang ketujuh. Okay, di tangga yang ketujuh, okay, yang mana berada di hadapan silver. Dan saya juga sangat yakin apabila Bitcoin pergi balik ke paras tertinggi dalam sejarah dan kita akan dapat lihat Bitcoin besar kemungkinan akan ada di tangga yang ke-6 dan juga tangga yang ke-5. Sebab itu sayang kalau hari ini kita tak terlibat dengan dunia pelaburan Bitcoin. Sedangkan dunia pelaburan Bitcoin satu dunia aset digital yang legit. Okey, kita boleh terlibat dengan emas, kita boleh terlibat dengan saham, kita boleh terlibat dengan silver. Kenapa kita tak tambah portfolio kita untuk terlibat dengan dunia pelaburan Bitcoin? Okey, kita berada dalam satu dunia yang mana inilah cerita tentang aset masa depan. Okey, inilah aset masa depan. Okey, so sebab itu saya selalu kata, siapa yang selalu ikuti sesi-sesi perkongsian saya, apa yang you buat dekat luar sana, teruskan seperti biasa. Bekerja, teruskan bekerja seperti biasa. Berniaga, berniagalah seperti biasa. Menabur dalam emas, menaburlah seperti biasa. Buat hal tanah, buatlah seperti biasa. Melabur saham, melaburlah seperti biasa. Trading FCPO, tradinglah seperti biasa. Tapi bagaimana kita nak lihat untuk kita balancingkan kita punya portfolio, bagaimana kita nak lihat untuk nampak portfolio lebih sihat, you should looking forward for digital asset, iaitu Bitcoin dan juga crypto untuk kita boostkan pulangan yang ada. Last but not least for tonight, kepada yang baru masuk, selamat datang. Jangan lupa share sesi live daripada malam ni. Ringan-ringan tangan, bagi love banyak-banyak supaya saya semangat untuk apa nama kongsi. Dan yang ada dalam sesi saya, cuba komen sikit okey, ataupun komen hashtag BTC. Cuba tulis hashtag Bitcoin nak tengok. Cuba komen supaya saya tahu you all masih lagi berada dengan saya. Cuba tulis komen hashtag Bitcoin. Oh, cuba kita tengok hashtag Bitcoin. Saya tengok komen je. Kita lambatkan komen hashtag Bitcoin. Kita nak buktikan inilah aset pelaburan alaf baru. Mana tengok komen, 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 komen. Mana? Hashtag Bitcoin. Cepat-cepat hashtag Bitcoin. Okay, hashtag Bitcoin. Barulah semangat sikit. Dah ada dah komen masuk. Thank you yang bagi love, yang tekan like. Thank you so much. Wah, ada yang hashtag ETH. Lain macam. Mesti ETH holder. Terima kasih pada yang komen. Hashtag BTC, Bitcoin. Ataupun hashtag apa-apa aset yang you all ada. Bagus. Semangat. Saya tuan-tuan dengan keadaan sekarang, dengan harga aset sekarang, inilah peluang. Kalau you all tak buat homework, sumpah sayang. Okay? Kira banyak peluang yang ada. Thank you so much pada yang komen. Thank you, thank you. Last but not least for tonight. Okay? Kita nak tengok seperti biasa kepada pergerakan harga Bitcoin. Tuan-tuan,
Apa yang you lihat dekat skrin saya sekarang, inilah pergerakan harga Bitcoin. Okay? Dan Bitcoin, saya boleh katakan kalau you all lihat dalam tempoh jangka masa singkat di sekitar pertengahan bulan Mei sehinggalah hari ini, kita dapat lihat ada satu paras sokongan yang cukup kuat. Satu paras sokongan yang cukup kuat iaitu di mana harga cecah dan melantun balik iaitu di sekitar plus minus 103,000 sehingga 101,000. Inilah level di mana support ataupun mengikut kaedah teknikal analisis kita tengok sekarang based on kajian, inilah support yang kuat. Okay? Dan paling menarik, bukan setakat itu sahaja support yang kuat, kita juga dapat lihat juga, okay, yang mana dia juga melantun dekat trendline yang saya buat. Apabila dia melantun dekat support, dia melantun dekat trendline, inilah satu signal yang sangat kuat dia bertahan. Tuan-tuan, perang kat luar sana, duk balas sana, balas sini tuan-tuan. Tapi Bitcoin bertahan. Sebab dia bukan ada isu perang dengan Bitcoin. Apa isu dia? Tak ada. Sebab itulah kita kena lihat, kita ada ilmu, janganlah kita ikut takut sama-sama. No, ada yang komen hashtag Trump. Aduh, hai. Ha. Bukannya kita nak takut sama-sama, tapi kita nak lihat peluang di saat orang takut dekat luar sana. Kita nak tengok peluang yang ada di saat orang takut tak mau beli aset. Di situlah orang berilmu akan masuk. Tolong jadi berani apabila harga turun, tuan-tuan. Tolonglah. Okey, dan jadi bertakut apabila orang semua bercakap tentang Bitcoin. Okey, dah sangat cantik. Now, apakah tahap rintangan seterusnya? Tahap rintangan seterusnya untuk Bitcoin ada di sekitar 109,500 sehingga 110,000, 112,000. Inilah tahap-tahap rintangan yang ada. Okey, apabila harga pecah 110,000. Ke manakah arah tuju next? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Cuba komen sikit. Siapa nak tahu? Cuba komen sikit. Next, dia nak cecah harga berapa? Tengok komen you all. Okay, siapa nak? Siapa nak tahu? Okay, siapa nak tahu? Thank you so much. Pada siapa yang komen, siapa yang teruskan like. Okay, share je tak naik sampai 50. Okay, share lah. Okay, tolong saya malam ni. Okay, saya lebih seronok lihat lebih banyak orang tengok, lebih banyak saya boleh bagi manfaat. Itu je misi saya, tuan-tuan. Okay, siapa nak tahu the next harga Bitcoin? Siapa nak komen nak? This is for mid-term and long-term. Okay, berdasarkan kajian teknikal analisis. Dan perkongsian dalam sesi Crypto Talk untuk makluman semua, tiada sebarang saranan membeli ataupun menjual apa-apa jenis produk pelaburan yang saya sebut. Dan sesi ini adalah sesi pembelajaran sahaja. Okey, bagaimana kita nak tengok ilmu yang kita ada, kita nak apply dalam pasaran. Supaya apa? Supaya inilah kita punya kajian dan kita masuk pasaran bukan ikut orang. Okey? So tuan-tuan, tengok. Okey? Next, saya bukan ahli nujum tuan-tuan. Tapi kita nak tengok daripada bahagian sini, from the bottom sampai garisan resistance dia sebelum ni. Ini dia punya jarak. Dan sekiranya Bitcoin all time high balik ataupun pecah, kita dapat lihat sebenarnya Bitcoin plus minus akan pergi di sekitar 120,000. Okay, sekitar 120,000. That's the next target untuk Bitcoin.
Orang tanya coach, bila boleh hit this level bila. Bila kan. So jawapan dia adalah it can be hujung tahun ini, okay, ataupun hujung tahun hadapan. Okay, plus minus je tuan-tuan plus minus, okay, 120 ribu. Ha, so, itu saya punya target lah. Okay, basically. Tu saya buat tepat-tepat. Dah 120 ribu. So, uh, apa pun yang nak terlibat dalam dunia pelaburan kripto, bagi saya, apa pun aset yang you all ada, Bitcoin, you sepatutnya jadikan dia sebagai anak emas. Bitcoin, the mother of cryptocurrency. The largest market cap, Bitcoin. The largest adoption, Bitcoin. Semua Bitcoin. Orang bercakap pasal Bitcoin tapi hampa tak ada Bitcoin. Tu lagu mana? Kan pelik. Cakap Bitcoin tapi tak ada Bitcoin. Tu lagu mana? Ya, X to X target. 120 ribu kan. Kak punya app kita simpan. Kita simpan. Like pun tak, komen, share pun tak cecah 100, kita simpan. The next target. Bagi target ni sampai dulu. Okay, bagi target ni sampai dulu. Okay. So tuan-tuan yang ada pada sesi live saya pada malam ini, inilah rutin yang saya buat setahun lepas. Setiap minggu saya dengan you all. Okay, kepada anda yang dah masuk lambat pada sesi pada malam ini, you boleh tengok balik apabila sesi live pada hari ini tamat, ataupun you boleh tengok dekat YouTube saya pada keesokan hari. Saya akan upload dekat YouTube saya. Okay, so tuan-tuan, walaupun kita bersiaran lebih kurang setengah jam, itulah misi Crypto Talk untuk alert pelabur dan pedagang dan dunia pelaburan kripto supaya buat keputusan yang lebih tepat dalam pasaran. Belajar sesuatu pada malam ini, dah tahu dah news apa yang ada dekat luar sana, dah tahu dah sentimen apa yang ada dekat luar sana. Okey ke Ido? Nak lagi ke minggu depan? Okey. Kalau nak lagi, you all pun kena ada lah juga dalam sesi ni. Masuk awal pukul 9. Okay, malam ni first time kan, ada technical issues sikit. Kita start sedikit 3 minit, 4 minit lewat. But minggu depan kita akan sharp tepat pukul 9. Siapa lambat tinggal. Masuk live pun lambat. Macam mana dah dunia pelaburan nampak? Lambat juga agak. Okay, thank you so much. Ya, saya akan buat selalunya Isnin malam. So tuan-tuan, nak penutup untuk malam ni. Okey, penutup untuk malam ni tuan-tuan, untuk anda yang ada dekat luar sana yang ingin ataupun yang nak belajar macam mana nak start the zero knowledge daripada newbie, nak melabur dalam dunia pelaburan Bitcoin, nak melabur dalam dunia pelaburan kripto, nak terlibat dalam dunia aset digital, anda boleh hadir ke Labur Kripto Mega yang akan berlangsung 5. Okey, yang akan berlangsung pada 29 Jun 2025 di Hotel Concord KL. Tiket dah tak banyak. Okey, grab tiket cepat. Okey, tiket fizikal akan tutup anytime. Walaupun sesi last call tiket, but apabila penuh kita akan tutup terus. Sebab tempat tak boleh muat banyak. Okey, so tuan-tuan, okey, khas untuk anda yang nak belajar. Dan the best part, insya-Allah penampilan khas iaitu Sahibus Samaha Ustaz Fawaz Fadil Nur, okey, akan Ustaz Fawaz Fadil, maafkan saya, okey, akan ada penampilan khas dalam sesi ni, dan juga kita ada sesi market outlook yang akan disampaikan oleh 2 fund manager kripto di Malaysia. Okey, so jangan risau, you tak akan rugi untuk sesi Labur Kripto Mega kali ni. Sebab apa? Kelas itu bukan hanya berlangsung pada 29 Jun sahaja, tapi ada sesi after event. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, setiap malam sudah susun modul untuk you all.
Okay, InsyaAllah layari laburcrypto.com. Okay tuan-tuan, so saya harap sesi pada malam ni banyak you all belajar. Thank you so much pada yang tekan like, yang tekan share. Moga anda semua diberikan rezeki yang melimpah ruah, seluas-luas langit, sebanyak-banyak buih di lautan. Saya doakan anda juga moga diberikan kefahaman yang mudah untuk belajar dunia pelaburan kripto, dan saya doakan anda juga moga yang belum dapat untung cepat-cepat dapat untung, yang mana yang tengah rugi cepat cover loss balik. InsyaAllah kita buat sampai jadi. Okay, thank you pada yang dah beli tiket. InsyaAllah kita jumpa lagi di sesi akan datang, dalam sesi yang semestinya Isnin malam setiap minggu dalam sesi Crypto Talk. Saya Mr. Crypto, InsyaAllah jumpa di Labur Crypto Mega nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bagai gergasi datang gegarkan blockchain, ini evolution of money. Mr. Crypto bimbing pelaburan anda okay. Jom labur kripto jadi money. Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, NFT atau crypto, semua to the moon. Duit baru, era web 3.0, kembangkan investment level international. Semua hujung jari jadi semua on the go. Kena trust the process kerana semua possible. Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto.